forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Murni tentang isu Hadi PAS enggan sertai gabungan Ada Syaitan Bisu. Saya baca detail sikit. PAS awal lagi sudah memberi isyarat untuk menolak gagasan kolaborasi agung yang dilahirkan UMNO dalam persidangan agung tahunan mereka baru-baru ini. Okey dan baik, kita dengar apa kata Iswadi. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Jadi Hadi hari ini menyatakan bahawa dia tidak akan bergabung dengan Syaitan Bisu. PAS enggan menyertai gabungan yang ada Syaitan Bisu. Right? Pada awal 70-an, pada PAS awal-awal lagi sudah memberi isyarat untuk menolak gagasan kolaborasi agung yang dilahirkan UMNO dalam persidangan agung tahunan mereka baru-baru ini. Ia dapat dilihat daripada pendirian yang dinyatakan oleh Presiden PAS Abdul Hadi Awang mendakwa bahawa PAS memilih perpaduan yang mengikut ketetapan Allah. Abdul Hadi turut menjelaskan mengapa parti itu enggan bekerja bersama parti lain membentuk kerajaan perpaduan. Alasan Abdul Hadi kerajaan perpaduan dibentuk turut melibatkan Syaitan Bisu serta kumpulan lain yang tidak sealiran dengan parti tersebut. Tak sealirannya tuan-tuan, syaitan. Kalau dulu masa dengan DAP, masa comulut dengan DAP, oh inilah Umar Al-Khattab, inilah orang bukan Islam, kafir zimi. Istilah-istilah keluar, takhaluf siasi. Semua keluar perkataan yang dalil-dalil itu semua keluar untuk nak menjustifikan. Tetapi macam saya kata, yang tak nak ini, kan semalam saya dah kata dalam saya kan, yang tak nak ini adalah gabungan sebelah profesional. Hadi Awang ni profesionalis, bawah dia semua profesional. Semua mereka ni bergantung kepada Hadi Awang sekarang ni. Syahir, Samsuri, Sanusi, apa orang kata, Taqiyuddin yang sewaktu dengannya dan geng-geng itu, mereka sekarang ini bernaung di bawah Haji Hadi. Tak ada Hadi, habis. Kita akan nampak. Okey, tuan-tuan, saya bagi satu lagi ramalan. Kita akan lihat sekali lagi perpecahan PAS yang amat besar setelah meninggalnya Tuan Guru Haji Hadi Awang. Tuan-tuan akan nampak satu perpecahan yang besar. Perpecahan yang pertama, perpecahan yang besar berlaku pada tahun 2015 setelah meninggalnya Tuan Guru Nik Aziz. Perpecah dan sehingga terbentuknya amanah dan sewaktu dengannya. Perpecahan seterusnya lepas ini adalah bila meninggalnya Tuan Guru Haji Hadi Awang. Okey, Tuan Guru Haji Hadi Awang. Jadi dalam keadaan ini tuan-tuan, kita kena faham bahawa kepimpinan PAS ini hanya tidak dapat menjawab persoalan kepada siapa lepas Hadi Awang. Tuan-tuan komen, siapa lepas Hadi Awang? Tuan-tuan komen, lepas Hadi Awang siapa yang layak? Makna yang layak ni bukan dari segi akademik dia, daripada segi pengaruh dia. Dia tak boleh non ustaz, mesti ustaz. Dia mesti ustaz. Dalam masa yang sama, dia perlukan profesional. Dia nak berharap pada Tuan Ibrahim Tuan Man, tak boleh. Tuan Ibrahim Tuan Man akan menjadikan PAS berada pada keadaan yang paling lemah. Berada dalam keadaan yang paling lemah, tuan-tuan. Berada dalam keadaan yang paling lemah. Jadi sebab itulah dia perkataan Syaitan Bisu, munafik, sebagainya ni keluar nili-wili lah. Sebab itu saya kata PAS adalah parti yang paling tidak relevan. Bila orang katanya saya kan, masuklah PAS, saya kata itulah parti atas sikit je daripada GPS saya nak masuk. PAS paling bawah, atas dia GPS. Dua parti yang saya tak akan masuk. Sebab bagi saya perjuangan mereka adalah perjuangan, bagi saya PAS adalah parti yang menunggang agama saya. Parti yang hijack agama saya. Saya tak suka, saya tak nak, bukan tak suka. Saya despise. Saya menolak ada orang yang claim sesuatu di atas agama saya. Saya tolak. Atas tujuan peribadi dia. Kononnya demi Islam dan sebagainya. Tapi ujungnya atas tujuan peribadi dia. Bukan kerana Islam pun. Bukan kerana Islam pun. Nak bawa Islam bukan kaedah itu, tuan-tuan. Bukan dengan cara mengkafirkan orang. Bukan dengan cara menindas orang lain. Bukan dengan cara menafikan hak orang bukan Islam dan juga orang Islam. Bukan dengan cara kalau tak kena dengan aku engkau kafir, engkau munafik.
Bukan dengan cara kalau tak kena dengan aku kau syaitan. Bukan cara dia. Itu bukan ajaran Islam. Ada orang UMNO berjumpa dengan PAS, ada perbincangan untuk gabungan. As time goes by, satu demi satu, then kita nampak ada gabungan. Tuan-tuan, tolong klik like kalau sekiranya belum klik like, tolong share kalau sekiranya belum share, kan. Saya nak cerita ni bahawa gabungan tersebut perlu untuk survival UMNO sebenarnya. Dan kalau tuan-tuan perasan, survival UMNO ini yang memulakan kolaborasi agung ini bukan oleh PKR, bukan oleh Pakatan Harapan. Sebaliknya dilakukan oleh siapa, tuan-tuan? Oleh UMNO. Jadi komen daripada Ketua Pemuda PAS, dia kata, kolaborasi agung rumah bangsa dengar hebat, tapi agak kurang meyakinkan, kata Ahmad Fadli. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari berpendapat kolaborasi agung dan rumah bangsa masih kurang meyakinkan, terutama dari sudut hala tuju serta matlamat akhir. Walaupun istilahnya kedengaran hebat, Ahmad Fadli berkata turut menjadi persoalan ialah sama ada rumah bangsa itu berkait atau tidak dengan kerjasama gerakan politik. Dia kata, so ada ke gerakan politik atau itu hanya hanya angan-angan kita saja? Ataupun sekadar untuk menguatkan UMNO kembali saja? Ataupun hanya proses dalaman UMNO yang ini usaha mengukuhkan semula parti serta penyatuan ahli? Adakah itu saja tujuan dia? Menurutnya, kolaborasi agung perlu dilihat sebagai satu idea yang berbeza, barangkali bertujuan menghimpunkan parti politik Melayu yang kemudian dinamakan Musyawarah Nasional, Muafakat Nasional, apalah nama dan sebagainya, kan. Namun persoalan yang masih berbaki ialah apakah hala tuju politik sebenar gagasan ini? Jika sebenar ia sekadar kolaborasi, mengapa perlu direalisasikan sebelum pilihan raya umum ke-16? Dengan lebih jelas, mengapa ia perlu dikaitkan secara langsung dengan pilihan raya? Jadikanlah ia kerjasama bagi tujuan sosial, kemasyarakatan seperti kenduri besar atau himpunan muafakat tanpa sebarang matlamat politik. Kita tunggu saja sejauh mana idea ini akan dikembangkan, katanya. Saya setuju dengan kenyataan Fadli Syari ni. First time saya setuju dengan apa dia cakap, kan. Sebab matlamat PAS mengatakan, UMNO mengatakan untuk mengadakan kolaborasi agung rumah besar ini masih tak jelas. Atas tujuan apa sebenarnya? Kalau sekadar untuk bergabung, kita kata kita jumpa je lah, kita buat makan-makan, kita buat sambutan hari raya, jemput semua orang, kita buat satu majlis agama, kita buat satu program, datang balik. Itu je, boleh je. Kenapa nak cerita tentang kolaborasi agung? Kolaborasi ni untuk apa? Adakah untuk sama-sama bekerjasama menghadapi pilihan raya? Adakah kerjasama untuk mengatakan supaya tidak bertembung? Adakah apa? Sebab benda ini dilakukan dalam hakikat kita setahun setengah lagi nak pilihan raya. Katalah habis pilihan raya, katakanlah BPRU ke-16, dah semua dah settle down, semua dah jadi kerajaan baru dibentuk. Tiba-tiba UMNO kata tak apalah, kita buat gabungan lah. Katalah PAS mungkin tak bersama dengan UMNO ke apa, kita buat gabungan, kita buat kolaborasi agung. Okeylah, tak ada nampak motif politik dekat situ. Kolaborasi ini demi untuk menyatukan orang Melayu, demi menyatukan orang Islam. Okeylah, bukan saya kata okey, tapi nampak motif itu tak nampak ke arah politik sangat. Namun bila dibuat kolaborasi agung sekarang ini, kita nampak macam seolah-olah UMNO dah terdesak kerana dia merasakan bahawa undi orang Melayu memang tak pergi pada dia. So bila undi orang Melayu tak pergi kepada dia, undi orang bukan Melayu pun tak pergi kepada Pakatan Harapan. Sekarang ini persoalannya adalah gabungan apa yang UMNO nak buat untuk survival apa? Adakah UMNO nak buat satu, dia macam apa? Dia macam safety net. Okey, kalau aku kalah next pemilihan, tiba-tiba PAS menang, ada kolaborasi agung, dia boleh datang jumpa PAS. Jom kita berkolaborasi. Aku nak jadi gabungan dengan kerajaan korang lah. Kan kita ada kolaborasi agung. Katakanlah dia bersama dengan Madani lawan PAS Perikatan Nasional, bertembung. Dalam pertembungan tersebut kalah. Madani kalah, BN kalah, PH kalah. Katakanlah PAS, PN berbentuk kerajaan, tapi tak cukup. Masa itu UMNO boleh datang, dia katakan kita kolaborasi agung. Apa kata kita bergabung, kita membentuk kerajaan bersama. So dia tetap kekal jadi kerajaan. Adakah itu tujuan dia? So tujuan itu tidak jelas.
Malah hari ini PAS membayangkan sedia sertai. PAS kata okey, kita boleh sertai kolaborasi agung, tetapi ada syarat. PAS memberi bayangan bersedia menyertai sebarang bentuk kolaborasi atau kerjasama skala besar sekiranya ia berpayungkan kerajaan yang menunaikan kewajipan memimpin mengikut ketetapan Allah serta berpaksikan prinsip Islam yang jelas. Yang ini Hadi Awang lah. Yang ini saya tak tahulah kat mana dia punya. Saya tak nampak Hadi Awang sekarang ni lebih kritikal macam dulu ya lah. Mungkin sorry to say lah, mungkin dia punya kebolehan dia untuk kritis tu dah kurang sebab dia ada penyakit dan sebagainya kan. Kalau nak sebut tentang mengikut ketetapan Allah, berpaksi prinsip yang jelas, itu tak ada masalah. Saya yakin Zahid orang yang berprinsip Islam yang jelas. Saya yakin Anwar Ibrahim orang yang berpaksikan prinsip Islam yang jelas. Saya yakin Mat Sabu ada orang yang berpegang pada prinsip Islam yang jelas. Dia bagi saya tak ada masalah dengan pimpinan-pimpinan orang Melayu Islam di dalam negara ini. Tak ada sebenarnya. Tak ada masalah itu. Isunya sebab itu saya kata Hadi dia tak nampak benda ini. Sebab bila di dalam komentar disebut tentang tali Allah kan, tali Allah kan, ada satu sebut tentang tali Allah kan, kita perlu ada berpegang kepada tali Allah. Kalau kita baca komen Hadi Awang, ramai yang maki dia tau. Saya baca komen tadi kan, saya tengok komen-komen orang yang tak ramai yang memuji dia. Sampai yang ada yang kata, nak cakap tentang Islam apa lagi? Pemimpin kita dah Islam dah. Kalau nak cerita tentang berpaksi kepada Islam, apa ingat Haji Hadi seorang je ke berpaksi pada Islam? Yang lain tu apa? Kafir. Yang lain tu menolak Islam. Tak ada siapa. Tidak ada pimpinan Islam yang menolak Islam pun. Kalau ada yang menolak Islam, tuan-tuan, kita telah menuduh dia kafir. Menolak Islam ni bukan benda yang mudah. Kita tak boleh kata, oh kau telah menolak Islam. Tak. Kita nak tuduh dia menolak Islam seolah-olah kita kata dia kafir, tuan-tuan. Itu je. Konotasi menolak Islam itu kafir. Mana ada? Kau nak menuduh aku menolak Islam, kau nak kata aku kafir lah? Taklah, aku tak kata kau kafir. Cuma kau menolak Islam. Mana boleh macam tu? Tolak Islam maksudnya kafir. Itu je. So adakah kita nak menuduh Anwar Ibrahim tu kafir? Adakah kita nak menuduh Zahid Hamidi itu kafir? Adakah orang PAS nak menuduh bahawa orang UMNO, orang PKI yang melalui Islam, orang DAP melalui Islam itu semua kafir? Adakah sedemikian? So nak mengulang balik amanat Haji Hadi tahun 80-an dahulu? Adakah sedemikian ceritanya? Jawapannya tidak. That's why saya kata bahawa Hadi ni dia masih lagi bernostalgia dengan cerita-cerita lama dahulu. Dulu mungkin dia berhadapan dengan Mahathir. Mungkinlah Mahathir ni, mungkin, walaupun saya tak mengatakan Mahathir tolak Islam, tetapi dia beranggapan demikian. Mungkin pada masa itu UMNO mungkin dilihat sebagai pada tahun 80-an ni, tuan-tuan, orang pakai tudung ni pelik. Percayalah, ni budak-budak siapa yang tak tahu tahun 80-an perempuan pakai tudung tu pelik. Pakai selendang nampak rambut sikit macam ni, itu dah kira dah alim dah, ustazah lah tu. Ustazah pakai selendang. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok kumpulan nasyid tahun 90-an 70-an 80-an dulu. Pakai selendang tu dah kira alim dah tu. Saya mula-mula tengok di RTM RTM ke TV3. Pembaca berita pakai tudung. Saya pelik, tuan-tuan. Uish. Pakai tudung pelik saya. Tahun 90-an. Bayangkan pakai tudung tu baru 90-an. Trend pakai tudung sekarang ni baru je dalam lebih kurang late 2000, late 90s, early 2000 je bawa pakai tudung. Kebanyakan perempuan sekarang pakai tudung, yang tak pakai tu nampak pelik sikit. Pelik sikit lah. Dulu yang pakai tudung tu pelik sebenarnya, kan? Tetapi sekarang ini kalau kita tengok, trend Islam tu dah banyak, dah ada. Kita ada universiti Islam, kita ada bank Islam, kita ada undang-undang syariah. Malah Islam kita dijaga oleh sultan dan juga agung, oleh mufti-mufti kita. Ada orang pernah komen dalam TikTok, dia kata PAS lah yang menubuhkan sekolah Islam. Saya kata PAS tak wujud pun, sekolah Islam tu tak ada, tahfiz tetap ada. Apa? PAS saja ke yang tahu cara nak buat tahfiz? Tak ada wujud PAS tu. Sekolah pondok di dalam tanah Melayu ni dah wujud sebelum PAS wujud lagi, kan? Orang-orang PAS tu datang daripada sekolah pondok. Macam mana datangnya sekolah pondok kalau sekiranya macam mana datangnya PAS kalau kata daripada PAS tu datang sekolah pondok, sedangkan orang-orang PAS tu datang daripada sekolah pondok. Faham maksud saya, logik itu kan? So tak kena lah.
Kan nak kena. So dalam masa yang sama, Amanah juga, Naib Presiden Amanah Mahfuz Omar mengingatkan, pulihkan sokongan Melayu bukan melalui kelompok lama, katanya. Naib Presiden Mahfuz Omar mengingatkan bahawa pemulihan sokongan orang Melayu terhadap kerajaan perlu lahir dari pembaharuan dasar dan prestasi pentadbiran dan bukan melalui pembentukan blok berasaskan identiti. Betul lah. Mahfuz kata ni betul. Dia bukan sekadar berasaskan kita Melayu Islam, therefore kita akan maju. Saya tak setuju macam tu, tuan-tuan. Dia sebenarnya bukan akan memajukan, dia akan memundurkan kita lagi. Kita akan menghasilkan bangsa yang jumud, bangsa yang tak boleh nak bergabung dan apa orang kata bekerjasama dengan bangsa lain. So ini adalah kolaborasi jumud, saya kata, bukan kolaborasi agung. Kena saya baca detail lagi kat macam ini. Ia dapat dilihat kepada penilaian yang dinyatakan Presiden PAS Abdul Hadi Awang hari ini mendakwa bahawa PAS memilih perpaduan yang mengikut ketetapan Allah. Abdul Hadi turut menjelaskan pengawal parti itu enggan bersama parti lain membentuk kerajaan perpaduan. Alasan Abdul Hadi, kerajaan perpaduan yang dibentuk selepas PRU lalu turut melibatkan syaitan bisu serta kumpulan lain yang tidak sealiran dengan parti tersebut. Kelantan terus support channel Hang Duk Mana.